Okay, sahabat. Tak tahulah ada ke tak ada. Jomlah kita sama-sama tengoklah sahabat. Ada orang tu. Ada orang tu dekat surau. Okeylah, jom. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Mak Datuk, senang ni. Okey dah sahabat. Dia dah mati, hidup je. Jom gerak je. Ya. Aku ni. Banyak lama? Banyak lama? Apa ramai juga lama. Mat, masuk dikit. Masuk. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam Surau Channel 88 Kiri. Alhamdulillah. Pagi ni kita nak tengok hasil. Nak tengok hasil kat pantai lagi sahabat. Tak tahulah ada ke tak ada. Jomlah kita sama-sama tengoklah sahabat. Ada orang tu. Ada orang ke tu dekat surau sahabat. Okeylah, jom. Kita tengoklah apa yang ada dekat rawai kita pada pagi hari ni. Pagi ni kita merawai sahabat. Tak tahulah masih sempat ke saya ni. Oh, sempat lagi kot. Jom. Air pun dah surut dah sahabat. Di sini memang di awal permulaan dia memang surut jauh dah. Okey, jom saya lanjutkan. Dan kita akan tengoklah hasil pada pagi hari ini. Hari ni cuaca cerah sahabat. Cuaca cerah, alhamdulillah. Hirabbil alamin, cuaca cerah. Tak hujan macam semalam Alhamdulillah. Dan GoPro saya pun masih boleh berfungsi dengan baik. Okey, alright sahabat. Ini yang kedua. Macam ada sahabat. Macam ada. Ada tekanan sahabat. Itu dia. Alhamdulillah. Ikan ni dah main sebelah atas sahabat. Kat kawasan ni ada lagi tu depan tu. Macam ada lagi tekan sebelah sana sahabat. Alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah ada. Syukur. Sekejap sahabat. Macam biasalah training kita pada pagi hari ini. Ada ke? Ada, tapi jarang-jarang sahabat. Jarang-jarang ada. Air tak kena. Angin pun satu. Angin barat lagi. Memang kita sukar nak mencari hasil. Tapi kalau kita cuba terus, InsyaAllah lah. Ada tapi tak banyak. Allahu Akbar. Kecil ni jangan main. Kalau kena dia padu. Okey, mantap bro. Yang pertama-tama sekali, alhamdulillah, seekor baru. Penangkapan kita di rawai yang kedua. Ada lagi sahabat tekanan tadi. Ni depan ni dia. Apa tu? Satu macam je dia punya. Apa sama junam Oh, nasib baik. Ada lagi seekor. Atas ni memang meriah sahabat. Ini tempat air keluar sahabat. Kalau merawai
Orang dah lama dia tahu lah. Air keluar. Apa tu? Apa tu? Apa ti? Apa tak? Apa tak? Alhamdulillah ada juga lah sahabat. Saya ada pasang 6 bungkus sahabat. Tak banyak umpan hari tu. Hari tu saya carinya kau-kaunya. Setengah guni jugalah. Ini pun setengah guni juga boleh tahan. Patah pinggang itu biasa. Kerana kita memang suka merawai untuk cari ikan. Ikan ni sahabat, ikan ni ikan sedap ni. Okey sahabat. Yang kedua, saya alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Dan seterusnya sahabat, syukur mana pergi? Suka melarikan diri. Ada lagi satu. Saya macam mana? Oh, ada lagi dah. Mantap ah. Mantap abang. Abang memang mantap abang. Ada lagi tekanan di hadapan. Ini yang paling panjang. Mata baru kot ni. Saya sedap lah. Up. Nampak ke tu? Tak nampak tak apalah sahabat. Ketip ni jangan tengok. Ya. Salah ketip. Marana badan ni. Alhamdulillah. Aduh. Kejut sahabat, terkejut. Okey. Alhamdulillah. Ada sahabat. Mana tu? Tali dah panjang sangat macam tu lah. Jauh pergi dia. Oh, pergi dia. Tak kena lagi. Ada lagi sahabat. Tunggu Satu bungkus ni. Ada beberapa lagi ekor di hadapan. 2 ekor tu. Ui, alhamdulillah 2 ekor. Satu terciduk satu. Satu terciduk satu. Satu-satunya. Alhamdulillah, syukur. Kena saya pasang kena betul-betul ngam, mantap. Aduh. Betul-betul ngam ah. Kalau tak ada ngam. Allahu Akbar. Okay, alright. Oh, kena ke bawah je. Nampaknya dia lalu je pun kena. Okay. Alhamdulillah. Syukur ada sahabat. Ada lagi tadi sahabat. Ada sahabat. Ada. Oi, lama dah. Dah lama dah durasi kita sahabat. Beberapa ekor saja satu ni. Saya tak bergerak. Saiz ada saiz lah sahabat. Mantap aduh. Ini yang korang cari kan.
Nanti dia sampai kat kedai nanti sahabat. Dia memang akan sampai kat kedai. Tunggu update daripada kami saja. Tunggu kita orang update. Pergilah kat kedai. Pasti ada. Tapi kita pergi tak tentu masa lah. Kadang-kadang kita pergi air jalan, kadang-kadang kita pergi hari cuti. Tak tentu sahabat Itulah. Saya kalau video merawai ke, saya akan lambat 1 hari lah. Kadang-kadang saya cepatkan. Oi, ada depan ni. Woi, saya baru nak tarik, ingatkan nak tarik lah. Sebab tak ada dah. Woi, depan ni saja. Oh, kau tak nak lepas kat tiang ni? Kau memang suka main tiang ni? Bergurau lah sahabat. Okey, alhamdulillah. Saya tak besar penari tiang. Kenapa saya cakap macam tu sahabat? Ini cuma hiburan sajalah saya. Hiburan saja. Okey, alhamdulillah sahabat. Seko. Syukur ada sahabat, ada dia. Ya. Okey, jom. Saya lanjutkan yang seterusnya. Tengoklah ada ke tak ada. Tapi lokasi dia jauh sikit. Jauh lagi sahabat. Sebelah sana. Sebelah sana menghala ke Jima Power. Tak tahulah ada ke tak ada. Jom saya teruskan. Sebab dekat sini abang ni, dia ada tahan lagi jaring dia. Bukan tahan lagi bang. Ada. Oh, kalau ada tertahan lagi, saya ke sana lagi. Sebab ni malam saya tak nampak pasang kat sini. Satu lagi sebelah sana. Satu lagi sebelah sana. Ini pun jauh lah daripada dia. Dia ikut tepi je biasa. Okeylah, jom. Kalau walaupun ada pasang jaring lagi, dia tidak menghalang kita punya aktiviti lah sebenarnya. Sebenarnya dia tak menghalang. Ikan tu lari kalau ada ni. Wush, jet ski pula dah. Habislah buka jari ketam saya. Korang main jet ski kau cari untung juga ada jet ski ni. Ini daripada grup PD sahabat. Port Dickson punya. Dia datang sini sahabat. Biasanya dia datang ke Sepang Besar tu. Oi, seronoknya kalau dapat merawai ke sana naik benda tu. Mak Datuk. Okey sahabat, kita dah sampai yang ketiga. Kawasan dia macam ni lah. Ada beberapa ekor tu sahabat. Air pun ngam-ngam, tak padu. Tak tahu ikan apa. Macam belukang. Lama. Tak tahu lah. Kita tengok dekat sikit. Besar ni. Ikan apa tu? Besar ni. Ini bukan ikan duri ni. Allah. Woi, ikan senangin sahabat. Oi. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah. Mak Datuk. Senangin tu. Mantap ah. Merawai ikan, dapat ikan senangin. Tu apa pula tu? Macam je kali ni sahabat. Angin barat ni. Senangin tu. Senangin. Ya. Alhamdulillah. Kalau dah memang rezeki sahabat. Wei. Kalau dah memang rezeki sahabat. Itulah. Kita kena percaya pada rezeki sahabat. Dah dapat percaya pada rezeki pula.
Sebenarnya benda ni kita tak boleh minta tau. Kita cuba je. Aku nak memang tak ada lah. Kita buat je. InsyaAllah rezeki tu ada sahabat. Alhamdulillah. Mungkin berkat daripada penonton saya jugalah sahabat. Makbul sahabat doa itu makbul. Jangan main-main. Ya Allah ya Tuhanku. Doa itu makbul. Aduh, apa lagi tu? Besar ikan tu sahabat. Ingat tapi ni tak ada. Rupanya ada ikan senangin. Ikan senangin memang suka main kat sini. Tu hari saya pasang jaring malam. Tapi saya tak rekod lah. Semasa saya pasang jaring pukat petang tu kan. Saya memang nampak anak-anak ikan senangin dia main kat sini. Kemungkinan ada mama dia kan. Tapi betul lah sahabat. Memang kalau ada ikan senangin yang baby tu, mama dia akan ikut. Ada lagi sahabat. Gitu macam ikan mas batang dia. Alhamdulillah. Ini apa pula ni? Main sangkut-sangkut pula. Uish. Apa tu? Ada lagi lah. Ish, mantap padu lah. Wih. Apa gila lah. Gila Arul. Wih. Alhamdulillah, syukur. Biasa kita mengucapkan kalimah-kalimah Allah ini sahabat. Tanda kita bersyukur sahabat Ini sorot tangan ni pun ini sebab pada abang tu komen lah sahabat. Saya rasa bersalah pula. Tak cantik satu hal sahabat. Video ni tak cantik satu hal. Dia tak perfect lah. Macam ni kan perfect. Memang perfect ni. Tapi cara kerja dia buat tak boleh nak kaku. Kalau orang kaku kekok tak boleh juga, tak jadi. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih jugalah kepada abang yang komen tu. Ini hidup lagi sahabat ni ya. Yo. Besar apa tu malunya. Oi, mana tu? Mati kah? Hidup lagi lah. Dia tak buka itu dia punya mulut lah. Ayo. Bukan sana dah tak ada dah. Sebelah tepi dah tak ada. Pengalaman. Itu kena cepat tu sahabat. Ya Allah. Terlalu dia membusuk. Makan juga umpan saya ni. Ini kan makan umpan hitam pantai je. Ikan asik juga. Jarang-jarang saya ni dapat ni sahabat. Ini cuti saya dah last lah. Ini hari semua saya angkat lah. Baik daripada rawai ni, baik daripada jaring ketam depan tu sahabat. Depan ni kita akan tengok jaring ketam pula. Ada hari yang sama, tapi video yang beza. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini dia lor. Okey lor, ini dia. Aduh, ikan lele. Lele pantai, lele laut ini. Ini apa? Yo, hidup lagi ni. Aduh. Ini kacau ini. Apa ini? Habis. Habis. Okeylah, jom saya lanjutkan. Nanti kita jumpa lagi sahabat. Mantap padu lah. Sahabat. Rezeki. Aduh. Lanjut. Okey, yang seterusnya. Sampai sempat. Dah nak sampai Jemang Power dah. Tak tahulah ni atas ni ada ke tak ada. Ini ada satu palu je sahabat. Satu ni je. Sana dia pecah satu, dua, habis. Tak mungkin lah tak ada kan sahabat. Mata baru. Tapi saya rasa macam tak ada lah sahabat. Tanpa nampak tu. Tak ada. Memang rasa saya memang tepat lah. Ini saya rasa memang tak ada. Yang depan tu tak tahu. Yang harus deras lah. Itu tak tahu. Okey, jom saya lanjutkan lagi. Tu ada ikan gelama satu ekor.
pancang dari ketang mudah nampak. Alhamdulillah. Susah nak ada ni. Hidup lagi dah. Kenapa ni? Dah lama ke? Enggak, ayam macam tu lama. Bukan. Ikan duri. Ayah. Duri ya? Tidak ada lah. Satu paloh je pemain ni. Tak ada ikan semilang kita kena test. Kalau satu ni tak ada, bermakna tak ada lah tu kat situ. Cuba itu perlu. Dah cuba baru tahu. Okey dah, jom saya lanjutkan lagi sahabat. Nanti kita jumpa lagi dah. Okey sahabat, last kopek. Last kopek dekat dengan jaring abang ni lah. Sebab dia satu paloh ni, satu paloh tu, satu paloh ni, semuanya akan keluar ke sini. Tu nampak paloh tu, paloh ni, semua akan lalu kat sini. Sepatutnya ada seekor ataupun dua ekor lah, walaupun dekat dengan jaring. Tapi saya tak risau, saya risau jaring dia. Ada sahabat, berpusing-pusing, dia pening. Ada tekanan, mantap ah. Tu ada satu. Papa ada, alhamdulillah. Seekor pun jadilah sahabat. Seekor pun jadi. Berat ni. Ada lagi ke? Ada lagi seekor. Mantap ada 3 ekor. Daripada sini saya tengok 3 ekor lah. Tapi tak tahu lah sampai ke sana. Ini air keluar nampak. Tolong saya akan pergi ke sana. Mau nak buat kerja ni. Okey, mantap. Dia setiap paloh itu penting lah. Ataupun apa tu, orang Cina panggil longkang. Orang saya panggil paloh je sana. Satu kawasan dalam di mana air itu akan keluar. Kalau sebelah sana ombak besar semalam itu hari. Semalam lah. Tak ada paloh dah. Itu dia akan mengakibatkan perubahan paloh tu. Jalan ikan dah lain. Okey, mantap paloh. Nampak ke tadi? Allah, minta maaf lah sahabat. Pada ruang je memang kau nak keluar aku duit dah tak ada ni. Ini memang betul-betul cari duit ni sahabat. Duitnya right ni. Aduh. Jual ketam semalam dapat RM22. Tu je lah. Tak kaya sahabat tak kaya, tapi seronok itu ada. Ui, alhamdulillah. Uish. Hei, kening. Okey, mantap. Buka. Aku kena buka aku punya apa tu. During kau. Senang aku nak tangkap. Janganlah berpusing. Hop. Dia ni nak berpusing aja. Supaya kena. Kena tunggu dong. Tahu kau. Okey. Alhamdulillah. Sahabat ada. Syukur. Alhamdulillah ada. Mantap. Ada lagi sahabat. Teruskan bersama saya. Maaflah kalau pening sikit. Okey, ketua kamera saya atas sikit lah. Okey. Ada lagi sahabat. Besar ke tu? Besar ke? Ada berapa ekor tu? Ada 2 ekor lagi sahabat. Ada 4 ekor satu bungkus ni Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belukang tak ada. Hujan-hujan belukang tak ada. Wih.
Oi, alamak, tak kena. Ada lah kan. Okey, alright sahabat. Oh, lama sikit lah. Lama sikit. Berhati-hati tu perlu. Untuk kita tahan lama. Okey, jom teruskan lagi sahabat. Wih. Ada ikan belukang 2 ekor. Kata tak ada, ada juga lah akhirnya. Belukang memang tak lari. Nampak. Lama belukang 9. Mantap padunya. Yo, apa dengan nama betis? Astagfirullahaladzim. Nama betis ambil. Jom. Teruskan lagi sahabat. 9, ada 9 kat sini. Ada dia, 1. Mana dia? Oh, tu. 2 ekor ah. Push. 2 ekor double strike oh. Oh, mantap ah. Ujung-ujung ah 2 ekor. Dia pasang betul-betul kena air pasang. Baru ada. Sana jaring. Sepatutnya dah tak ada Ini orang gila je pasangan. Mana ada lagi? Kiri kanan jaring. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, mata baru. Mana tadi? Itu dia. Itu dia. Yahoo. Mantap padu. Oi. Sabar tahu kau akan melompat nanti. Kau melompat nanti ni. Wih, aku besar juga lah saiz. Memang mantap lah. Atas je ada sahabat kan. Saya main itu hari main kat bawah. Oh, memang luka 1000 rindu betul lah. Tak ada. Langsung tak ada. Tak ada apa. Cewa je ada. Jadi kawan saya pun pergi merawai juga. Untuk friend dengan ni Abang Eddie. Tak ada juga. Eddie tengok itu hari 3 ekor je tu. Kecewa betul. Saya pun dah takut dah. Alamak, apa sadar tak ada pula. Turut. Wih, kau nak kuat betul. Dah nak karam juga lah. Dia tahan. Macam ni dia senang sikit. Tapi dah sampai atas saya payah juga. Ya, itu dia. Wush, besar juga om. Besar juga. Alhamdulillah bang. Mantap padu bang. Ui. Kayu tenis pun boleh tahan juga berat je. Nak tahan dia pula. Ui. Pandai dia K9 ni memang pandai. Patut nak kena kata dia memang pandai sekali. Oi. Tak kena jadi rupanya sahabat. Tak kena. Oh tak tahu. Licin pula. Mana tadi ya? Ni. Licin pula kat sini tadi. Rip kuat. Gede kuat ni. Ni ada satu ni bahaya ni. Tak. Cedok juga kat airnya. Okey lah sahabat. Yang terakhir. Ada bang. Ya. Penat saya berbaloi sahabat. Kali ni penat saya berbaloi. Okeylah jom. Kita apa ni? Tengoklah hasil pada hari ni. Padu sahabat. Hasil padu.
Sekejap, saya nak buka dulu, nanti kita jumpa lagi Tunggu sehingga habis. Okey sahabat, ini yang ketinggalan. Alhamdulillah, ada lah 3 ekor. Saya sedap. Weh, dah sedap kira tak ada, kurang 1. Fikir balik, iyalah. Okeylah, jom. Wih, sahabat, burung tu dah buat hal lah sahabat. Alamak. Wih, dia dah pusing tu. Ikan saya kat bawah tu je. Jauh-jauh boleh bau. Burung western burung elang. Tu atas tu sahabat. Okeylah sahabat. Nampaknya saya dah selesai dah sahabat. Hasil untuk hari ini ada sahabat. Ada, mantap padu. Ni dia sahabat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ekor. Seekor ikan duri, seekor ikan yang masa batang ni. Ni dia sahabat. Itu dia. Alhamdulillah sahabat. Ikan senangin besar betul sahabat. Besar dengan saya ni sahabat. Lebih kurang lah 1 penampau. Alhamdulillah. 6 bungkus sahabat. 6 bungkus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasang sikit je, tapi hasil padu. Aduh, jarang-jarang berlaku lah sahabat. Nasib jugalah. Kalau minta kita tak dapat sahabat. Minta kita tak dapat. Kita hanya usaha dan cuba saja. Alhamdulillah, kalau ada rezeki untuk kita, dia dah memang tertulis untuk kita lah sahabat. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Seru Channel 88 Gary. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Dah mula gelap sahabat. Dah mula gelap. Satu ni je kat kita je sahabat. Oh, sama lah pasang situ. Nah, ada bang. Ikan? Ikan lah. Ada di 3 mangsa tu. Asyik lah. Malah. Bismillah. Dah ada 1 ikan ni. Bakar. Sabar Hidup ke mati? Dia dah mati. Hidup je. Macam gerak je. Ya. Takut ni. Gerak nanti. Ada ikan apa ni? Tu lah. Ini aku risau ni. Ini timbang ni dulu lah. Timbang ni terus masuk ais. Apa tu? Masuk nanti jom. Mancik je. Kilo 6. Kilo 6. Dah kecil pun nak keluar. Mana ni bang? Ni ada. Mahal je. Ha? Selamat di atas kota. Banyak lama. Banyak lama. Apa rawai dia bang lama. Oh, 9 dah. Berapa kilo? Tahu tak timbang lagi. Dia main kedai-kedai je lah. 5 kilo. 5 kilo. 3 kilo. Kilo 6. 5 kilo. Weh, Berapa kilo? 5 kilo 6. Lekor lah. Tapi ya kan hari ni. Okey lah. Dah, kekuatan. So macam mana? Petang je lah. Petang lah. Tak ke mana pun. Semua sama petang. Semuanya sama sekali petang. Boleh? Dalam pukul? Boleh datang pukul 4.30. 4.30. Pukul 5 aku datang. Okey, tak ada lah. Tadi lagi dah. Yang tadi. Ya ada call. Ka. Tu ah.
Tu, kat memo tu. Apa? Ah tu, Syarul. Oh, Dia tak telefon lah. tak. Kan bos tidur tadi. Tidur. Senangin kadam kah Edit? Kodok. Kadam. Dah dia. Nak tengok? Boleh juga. Besar sangat. Besar. Seekor je. Mak je batin. Orang dulu bisik-bisik, sekarang begini je. Ya Tan? Mak saya tanya. Sekarang jerit-jerit angkat tangan. Dulu tunduk, bisik-bisik. Dah tak ada dah ya zaman macam itu. Itulah kan? 35, 89. Oh, jaga je. Penyapu dah? Belum? Dah. Mana sini? Tengok di sini. Tak boleh. Tak ada. Malam tu. Berat je. Tu dia 162. Apa dia? Tak boleh. Cepat